Okey, kat Malaysia sebulan saya boleh dapat 6,000 ke 7,000. 7,000. Macam mana pengalaman abang pergi Sembawang pula? Okey, seminggu saya dapat 15,000. Boleh dengar macam tu? Seminggu 15,000 guys. Boleh percaya? Jadi boleh pergi haji balik hari bawa mak sekali. Saya lepas saya habis hari Ahad tu, Monday saya balik Melaka, saya bawa mak saya pergi kedai emas. Ambil kau. Bawa kedai emas geng. Satu benda yang Guys, hello, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani. Yang itu yang paling penting, saya nak ucapkan kepada semua yang sedang menonton Misa Podcast, di mana Misa ni mengetengahkan industri expert. We create industry expert, mudahnya kerja. Guys, dekat sini podcast ni bukan podcast kaleng-kaleng, di mana korang akan dengar cerita-cerita yang di mana tiada diceritakan dekat mana-mana topik ataupun mana-mana podcaster. Sebab dekat sini kita bawa real man dan juga industri expert untuk mengetengahkan cerita-cerita mereka. So guys, tanpa basa-basi, siapa kapan nak jemput korang, tolonglah subscribe. Bukan kena bayar pun dan dia free of charge. Sedikit pun duit dalam akaun korang takkan hilang kalau korang subscribe. Dan pak-pak siku lepat, tanpa membuang masa, kita nak bagi tahu kita ada tetamu yang terbaik pada hari ini, di mana kita bawakan seorang fighter dengan tajuk pada tengah hari ini, bukan tengah hari, pada hari ini adalah hidup sempoi gaji besar, tapi tak semua orang mampu hadam. Tepuk tangan sikit pada Encik Abang Norafisha Boy. Ni hao ma. Hao. Oh, okey. Sebab saya first time saya jumpa dia, saya rasa macam ni aku kena cakap Mandarin ni. Okey, 我不知道这okey. Boleh teruskan Abang Boy. Abang Boy boleh panggil Boleh, Boy? boleh. Abang Boy. Boy ni nama keluarga Boy nama keluarga. Okey, so abang memang Chinese Muslim lah. Yes, Chinese Muslim. Chinese Muslim geng. Memang terbaik. Mana kau nak dapat geng. So abang dah berumah tangga? Belum lagi. Masih bujang. So kepada mereka yang sedang mencari abang-abang offshore, abang bomba kan, ni macam abang offshore, korang boleh komen kat bawah tu. Nanti CEO kapal akan respon lah. Okey, Abang Boy, dikatakan Abang Boy sekarang ni seorang fighter. Ya, benar. Dah berapa lama Abang Boy menceburkan diri? Boleh kenalkan diri sikit tak? Boleh. Kepada semua yang sedang menonton. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afshin Boy bin Nur Azam Boy. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal daripada Melaka lah. Oh, Melaka. Ya, orang Melaka. Memang musibat. Wow. Melaka kat mana bang? Melaka, Aikro. Keluar je tol Aikro, terus telefon. Yang perempuan lah, yang lelaki jangan lah. Okey, so abang 23 tahun. Ya. Selepas habis SPM, apa yang abang buat? Saya selain menyusahkan duit mak bapak. Berat tu soalan tu. Tapi boleh bagi tahu, saya sebelum ni lepas SPM saya ada buat part time. Part time kerja kedai makan lah. Kedai makan. Okey, lepas habis tu saya baru terinspirasi nak join Misa ke? Tidak, saya tolong ayah saya sebab ayah saya ada feel dalam kebun durian. Bukan. Oh, bukan. Dekat apa, what do you call it, highway untuk ni buat signboard. Billboard, billboard structure. So abang memang terlibat dengan structure, buat ni lah, kontraktor lah. Ini bukan kecil-kecil geng. Sebab kita di Misa ni pun kalau boleh nak dapatkan billboard. Kalau siapa yang dekat sini nak sponsor billboard untuk Misa ni, tolonglah roger. Bukan apa, dapatlah kita sebarkan kebaikan dan ramaikan lagi umat manusia untuk berminat dalam menceburi bidang ni. Sebab dia dekat sini kita nak jadikan medium di mana untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Okey, Abang Boy. Selepas habis kerja tu, Abang Boy tak cerita lagi. Lepas dah kerja dengan bapak cakap, "Oi, engkau ni menyusahkan aku lah. Engkau dah pergilah, keluar dari rumah." Apa persepsi abang sampai boleh terjebak memakai coverall warna merah hari ni? Mula-mula tak terima. Sebab ayah nak tolak keluar daripada rumah lah. Kira dia paksa lah. Adik-beradik berapa orang? Saya ada 3. Oh, awak nombor? Yang pertama. Oh, yang pertama. Memang awak lah. Jadi saya tak boleh terima benda tu. Sebab saya kata kita dah kalau kat Melaka, memang stay kat Melaka lah. And then bila parents decide untuk macam ada jumpa Misa kan, so dia dapat email and dapat daripada social media about Misa kan. So family saya decide untuk saya, kau jangan duduk rumah, buat habis beras tu, baik pergi. Oh, so abang nampak Misa ni dekat mana?
Mostly on social media. Social media. Yes. Lepas tu baru abang hubungi management lah. Ya. Lepas tu apa management cakap? Masa tu umur abang berapa? Baru 21. 21. Yes. Sedang molek merah lagi lah. Merah ranum lagi tu. Yes. Soleh itu memang cantik lah timing dia. Sebab tadi hari tu kita ada bersembang dengan Abang Zaki. Abang Zaki dah berbanir dah. Dia dah merah, dah sampai orang tak nak makan dah. Tetapi dia ni masih merah menyala lagi dan muda lah. 21 adalah good time lah. Sebab abang, saya nak beritahu bang, time is very short bang. Yes. Dalam hidup kita ni. Kalau korang tak manfaatkan masa muda korang, memang korang rasa baik korang pergi gali kubur dan masuk sendiri dalam kubur tu. Betul. Sebab itu je saya cakap. Sebab saya rasa betul bang, saya dah umur 40 ni, saya rasa kadang banyak lagi perkara aku tak buat. Umur 40? Ya, 40 bang. Oi, tak nampak 40 ya, masalahnya. memang saya nampak macam Jackie Chan. Tetapi saya sebenarnya Rajinikan. Ya. Tapi tak apa bang, abang, kita nak cerita tu abang berkenaan dengan career abang ni. Sebab kita dapat tahu di mana abang ni seorang fighter. Yes. So di usia berapakah abang mula menampakkan diri dalam bidang fighter ni? Dan adakah dekat offshore atau onshore? Dekat onshore pada umur 22 lah. Masa last year bulan 1 saya start saya punya perjalanan dekat Malaysia Marine Heavy Engineering, MMHE. Oh, dekat MMHE. Jadi sebenarnya ramai yang kita membawa alumni daripada MISA ni untuk membuktikan di mana MISA ni bukan scam. Ya, betul. Sebab abang boleh cerita sikit tak pasal scam ni? Ada orang kata MISA ni scam, tak berani nak masuk. Boleh cerita tak? Bagi saya MISA ni bukan scam. Kalau korang cakap MISA ni scam, saya yang sekarang lah. Abang adalah living proven. Yes. Abang Boy adalah living proven menunjukkan MISA ni bukan sebuah scam. Yes. Dan mereka dah melahirkan ramai graduan-graduan yang selepas habis pembelajaran mereka terus diserapkan dalam bidang kerja dan sampai hari ni mereka bekerja sebagai seorang yang mereka belajar lah. Dan mereka boleh lagi gain experience dan terus naikkan pangkat tu bang. Okey bang, tanpa basa-basi kita nak tanya, abang pernah terfikir tak daripada SPM, abang anak nombor 1, tiba-tiba nak masuk dalam bidang offshore ni? Sebab tak ramai Chinese bukan masuk Islam, silap kan, yang banyak Chinese yang masuk offshore. Saya masuk Islam lah, sorry gang. Bagi saya masa awal ambil SPM tu, ada tahu yang family member saya pun ada yang kerja oil and gas. Jadi kita dah ada pendedahan lah. Ya, tapi masa yang saya tahu benda tu sebab dia berjauhan dengan family and it's a very risky work lah. As kita tahu kan. So that's why saya macam fikir macam aku tak nak macam dah lah jauh dengan family. Lepas tu offshore main laut. Kita tak pernah terfikir ada onshore. Jadi kita cuma tahu benda ni kat laut ada, nanti kalau apa-apa jadi tak boleh raya siap. Itu yang tahu. Betul, faham. Jadi kita yang sendiri fikir about negative thought, while kita tak pernah pun terfikir about the positive thought. So bila kita dapat exposure daripada MISA and then kita belajar lagi dengan Ranaku, that's why saya macam this place open my mind. Kepada mereka yang sedang menonton live video ni, saya nak bagi tahu, korang jangan ubah siaran TV korang ataupun ubah color TV korang. Memang saya dalam keadaan gelap dan dia dalam keadaan yang putih. Itu saja saya nak bagi tahu. Korang jangan ubah siaran ni. Dan saya nak bagi tahu, abang, selama tadi abang cakap abang takut berjauhan daripada keluarga. Berapa lama selama abang bekerja? Sekarang umur abang 23. Artinya fresh lagi lah. Sebab saya bekerja masa tu umur saya 23. Starting saya kerja 23. Saya nak tanya abang start kerja umur? Kalau oil and gas? Oil and gas 22. Jadi selama 22, 23, 1 tahun ni, berapa lama abang tinggalkan rumah? Setahun lah. 1 tahun tak balik rumah? Tak. Kadang-kadang gaya dapat gaya balik lah. Walau Hauliawa. Memang satu benda yang raya baru balik rumah. Ibu saya tak bagi saya balik. Masalahnya serius lah. Saya nak balik tapi ibu tak bagi. Tapi boy, aku cakap terus terang abang boy, sebenarnya kan, keluarga yang didik anak macam tu lah yang akan jadi manusia tu. Yes, betul. Sebab orang yang bercakap macam tu, bapak aku bukan sayang saya sangat, tetapi sebab dia tak sayang sangat lah, saya rasa nak cabar diri kita kan. Tak apa, bapak kata tak sayang, tapi biar rakyat Malaysia sayang kita. Okey, kita dah sembang dengan Abang Boy. Dia anak yang pertama, mendorong sebagai ketua keluarga. Satu hari nanti dia kena mendidik adik-adik dia. Jadi dia tercabar untuk bekerja. Bang, boleh saya tahu SPM masa tu abang berapa A?
4A, 2B, 2C. Kira bukan budak bengap jugalah. Kira budak pandai lah. Masih budak pandai. Tapi itulah tak ada Rezeki lah. tak ada terfikir nak ambil diploma, degree, tak ada. Sebab saya rasa saya Terus nak kerja. Terus nak kerja. Sebab selalunya keluarga Chinese macam tu aku tengok bila dia take keluarga over company bapak dia. Yes, selalunya. Sebab aku sekolah Cina bang, kan. Aku tahulah kawan-kawan saya kebanyakannya habis SPM, dia orang tak fokus pada diploma degree. Keluarga Chinese mereka lebih mendorong nak sambung nak sambung empire keluarga, legacy keluarga. Jadi ada yang jadi toke tukang kasut sekarang, toke kedai tayar, toke tarik kereta. Dan sekarang ni kita jumpa Abang Boy lah. Okey bang, tapi tak apa, kita akan sambung lagi berkenaan dengan Abang Boy. Bukan jambu merah, tetapi jambu kasih jadi. Kita jumpa selepas ni. Assalamualaikum. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat offshore sendiri sedang mencari pekerja-pekerja, terutamanya dalam bidang scaffolding lah kan. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh Petronas, sama ada offshore ataupun onshore, mesti wajib kena ada sijil scaffolding itu sendiri. Dengan syarat masuk kursus ni dan kerja at least 1 tahun, timba pengalaman yang mana tak pernah merasa pergi bekerja offshore, boleh merasa. Hello guys, bertemu kembali dalam CEO Kapal Podcast, Misa Podcast, di mana Misa mengetengahkan industri expert, weekly industri expert, mudahnya kerja. Saya nak jemput korang. Kalau boleh korang santai-santai je subscribe kat sini. Sedikit pun duit dalam akaun korang takkan hilang, dan duit dalam akaun saya pun takkan bertambah. Tetapi apa yang bertambah? Gain knowledge dan juga networking untuk korang lebih mengetahui tentang industri perkapalan, maritim serta oil and gas. Okey geng, hari ni kita bersama dengan Abang Boy. Abang Boy dengan mudah dikenali dengan Abang Boy. Orang panggil Boy Abang Boy. Abang Boy ni dia trigger daripada keluarga. Katanya dia ayah dia kata, kau tak payahlah duduk sini. Ayah dia suruh dia pergi menjadi lang buana ataupun keluarlah, kira untuk berkelana daripada rumah ni. So berkelanalah Abang Boy ni untuk masuk, tiba-tiba dia nampak Misa. Apa persepsi keluarga masa mula-mula bagi tahu, mak, ayah, saya nak masuk Misa? Masa awal-awal saya bagi tu mereka macam boleh dengar lah. Sebab first is a very proven agency that whereby kita boleh jadi manusia lah. Saya boleh jadi manusia yang sekarang. Kalau tak, saya tak tahulah pada masa depan kok jadi penari. Betul. Jadi kita, bila saya dah bertemu dengan Misa, saya rasa macam gila, benda ni open my heart, open my mind lah. Tu benda yang pertama. Sebab saya tak pernah pun terfikir macam ni rupanya. Sebab saya tak pernah pun terfikir dalam waktu saya belajar, rupanya ada yang ni, ada yang ni. So banyaklah benefit yang saya dapat daripada Misa. Apa? Bila family tak cakap apalah? Family of course bila cakap, dia dapat betul ke pilihan kau? Betul ke dia tanya. Sebab first jauh. Sebab ayah dah berada dekat status yang steady. Yes. Dan ayah ada bisnes yang betul-betul kukuh. Yes. Tiba-tiba anak nak masuk oil and gas. Yes. Dan bila cakap terang-terang, oil and gas bukan terus jadi pegawai, dia berada kat fitter. Fitter ni boleh kata rank yang bawah jugalah. Bukan fitter bang, saya dulu helper. Pegang grinder, tolong pegang grinder. Saya punya fitter minta tolong ni, ambilkan ni. Saya lah jadi babu. Kiranya dia lenggang kangkung, saya tukang mengangkat. Itu biasalah. Kalau helper tu, maksud helper tu korang kena faham dekat oil and gas. Kau kerja apa bro? Gua kerja offshore geng. Kerja offshore. Apa kau punya rank? Saya fire washer. Dia cakap. Korang tahu tak? Korang kena tahu guys benda-benda ni. Sebab kebanyakan mak ayah, diorang tak tahu. Anak aku kerja offshore. Pakai motor, pakai Honda lah sekarang ni. Lepas 3 tahun. Tapi dia tak tahu anak dia rupanya helper. Bukan. Mat cool. Kebanyakan Ujung kuli kena dia. Mat cool. Sebab saya bukan gelak, sebab saya kena bagi tahu. Ada satu kawan aku ni, aku share sikit lah satu cerita dari pengalaman saya. Kawan saya ni, dia bekerja sebagai oiler dekat atas kapal bersama saya. Lepas 3 tahun, lepas dia dah beli motor Kawasaki kegemaran dia, idaman dia tu, dia berhenti. Saya tanya kenapa. Dia kata mak dia baru dapat tahu yang dia ni
oiler di mana mendapat gaji RM1,800 ke tak sampai RM2,000-3,000 saja pada zaman saya sebagai oiler. Masa tu memang kecil lah sebab gaji saya masa tu dah belas ribu dan gaji dia baru 3,000 ke bawah. Jadi mak dia kata, buat apa kau nak belayar macam ni? Kalau aku tahu kau punya gaji kecil, mungkin aku tak bagi kau naik kapal. Sebab aku ingat kerja kapal ni gaji besar. Makcik-makcik, mak-mak, uncle-uncle dan aunty-aunty saya kena bagi tahu. Dekat dalam industri oil and gas ni, kita ada beberapa hierarki dan juga pegawai dan juga kru. Di mana kalau korang nak jadi pegawai, korang kena sambungkan education korang dekat tahap diploma dan degree. Tetapi untuk permulaan, kalau korang tak begitu bagus dalam SPM, korang boleh masuk dalam industri ni dengan mula sebagai macam Abang Boy ni. Abang Boy, masa mula-mula masuk ni, Abang Boy budak 4A. Okey? Abang Boy tak rasa macam, alamak, aku dah salah tempat lah ni? Tak ada. Tak rasa pun macam tu. Sebab ini adalah satu stepping stone untuk saya. Saya tahu kita ada pelbagai jawatan dalam oil and gas. Contoh kita ada, we take example engineer. Engineer mestilah kena ada diploma, degree in mechanical engineering lah. So kalau saya betul-betul minat nak jadi seorang engineer, saya boleh sambung belajar. Saya kumpul duit dalam masa yang sekarang. We take about 2 tahun lah. 2 tahun saya kerja sebagai seorang fitter. Kalau saya betul-betul nak, saya kumpul duit 2 tahun, bom satu kali saya sambung belajar terus. Betul lah tu. Artinya sekarang ni masa abang mula-mula masuk tu, abang perasan tak dia punya cabang-cabang offshore ni masa masuk dekat institut pelajaran yang dikelolakan oleh MISA ni? Masa tu saya perasan. Cuma saya fikir macam dia tak senang, dia tak susah. Tapi kita boleh cuba. Sebab benda ni kalau dia nak jadi, dia jadi. That's why saya tengok, okay, kita daripada seorang helper boleh jadi fitter, boleh jadi foreman fitter. Nescayalah daripada foreman fitter tu kita boleh pergi lebih jauh lagi. So benda tu is not impossible. It's just satu soalan daripada netizen, Abang Boy. Satu soalan. Apa kerja fitter ni? Okay, kerja fitter ni basically dia pasal, adakah dia kerja fit? Fit, korang tahu kan fit? Adakah kerja fit dia? Okay, dia kena cerita bang, supaya ni kamera kat sini bang. Okay, fitter ni sebenarnya kerja dia adalah, saya sebagai seorang tukang pemasang adalah untuk cek semua bahan material saya dalam keadaan yang baik. Saya memang tukang pasang, tapi yang saya pasang tu untuk welder saya. Kira saya dah pasang, welder saya akan full weld. Pasang apa tu? Contoh pasang piping, structure. Kita fitting lah. Kita guna bahasa industri tu lah. Artinya contoh macam ni lah. Ini kita nak buat platform dekat sini. Platform minyak. So abang menyediakan tiang-tiang dia lah. So itu nama dia structure. Daripada raw. Contoh daripada kilang raw. Contoh saya ambil piping Baik. Piping 6,000 panjang dia, 6,000 meter raw. Okay, kita yang potong, kita ukur. Contoh dalam drawing dia nak 1,000 atau berapa ratus, kita standby lah berapa inci. Contoh 2 inci, 4 inci, 24 inci, 36, 42. So kita daripada raw, kita standby. Baru-baru ni bang, viral pasal riser tu 30 cm, 30 inci, 30 inci. Ambil kau, kalau 7 inci pun kita dah rasa panjang kan. Ini 30 inci kan. Jadi korang bayangkan, diorang jumpa ikan tu besar 18 kaki. Besar baik. Jadi saya nak tanyalah, nanti kita tanya bab tu lagi. Kita nak tanya fokus pada pelajaran. Masa abang belajar tu, ada tak sebab abang ni budak smart, 4A ni kategori budak smart lah saya boleh cakap. Dan abang budak smart, adakah abang rasa macam duduk dekat institut dengan belajar sijil ni sesuatu macam mana persepsi abang sebelum dan selepas masuk ke dalam institut? Sebelum ni, sebab kita kena bagi tahu kat diorang bang, yang MISA ni dia sebuah platform di mana diorang kumpulkan budak-budak dan mereka akan tapis budak-budak ni untuk dihantar. Sebab kita tak nak hantar budak main kutip orang dekat tepi Chowkit ataupun dekat 7-Eleven. Jadi korang kena faham benda tu. Sebab kebanyakan bang, diorang kebanyakan lah Abang Boy DM saya, mesej saya kat dalam media sosial, CEO Kapal, ada kerja kosong tak? Saya cakap, kerja kosong banyak. Tetapi layak tak korang ada semua sertifikat dan certification untuk korang bekerja bersama saya? Terus diam. Jadi korang kena tahu, sertifikat apa yang diperlukan bang untuk bekerja dalam industri offshore oil and gas macam fitter ni? Okey, macam contoh MISA dengan Ranako dah sediakan dia punya inquiries kan. Alright. Apa yang dia bagi, apa sijil bagi. For example CIDB, Green Card, OGSP tu apa? Oil Gas Safety Passport. Oil Gas Safety Passport yang disediakan oleh kita punya NIOSH Malaysia. Yang tu kita kena dapatkan lah. Kita dapatkan lah. Okey, jadi MISA provide juga. MISA provide. Mantap. Lagi? Teruskan. Lepas tu kita punya what do you call it? ASP, Authorized Entrance
authorized entrance standby person. Itu adalah untuk confined space lah. Bukan ruang terkurung yang celah tu kelakang. Korang jangan fikir yang tu pula. Yang dalam pipe. Dalam ruang yang terkurung. Ya, enclosed space. Bila cakap pasal enclosed space ni, korang kena faham di mana untuk korang masuk ke dalam ruang yang tertutup yang kurang oksigen, korang kena ada permit. Yes. Jadi macam mana permit? Sebelum permit ni, korang kena ada sertifikat sertifikat untuk korang bekerja dekat dalam kawasan tu. So benda tu pun MISA provide juga. Benda MISA pun provide juga. Jadi boleh kata, pendek kata, semua MISA provide lah untuk korang start bekerja terus. Berapa lama proses belajar? Kalau contoh saya nak pergi offshore, MISA provide T-Boset bang. T-Boset tu berapa bang? Tropical T-Boset panjang pula. Tropical T for tropical lah. Dia ada tropical. T, lepas tu ada Z ke? Tak ada. Dia T-Boset dengan Boset. Boset lah. So basically T-Boset tu untuk one stepping stone untuk kita pergi offshore. Kalau tak ada T-Boset tu kena ambil luar. Bang, saya tanya luar mahal siap. Tapi MISA dah sediakan ni. Saya dengar Boset Boset dekat sini harga dia dekat hampir 1,200 ke 2,000 ringgit lah. MISA dah bagi ni, kira that is satu orang kata yang stepping stone lah. Sebab dia dah bagi tu, benda tu dah tersedia ada. Itu dah kira tiket lah. Yes. Itu dah kira tiket satu kaki kau dekat dalam bidang offshore. Yes. Kalau kau dah buat Boset. Yes. Tetapi dekat Malaysia kau kena buat T-Boset T-Boset. Sebab saya buat Boset je bang. Saya boleh bekerja dekat Antartika. Antartika yang tempat orang cakap ada, kalau kau masuk dunia kebaru tu kan. Itu semua menipu, kau jangan percaya. Okey, kita sambung balik. Abang, kita nak tanya lagi Abang Boy berkenaan dengan industri ni. Dalam industri ni, abang pernah terfikir tak ada wanita ke dekat dalam ni? Tak ada wanita ke dekat dalam ni? Ya, ada. Mestilah ada. Ada terfikir. So masa abang masuk tu mesti semua lelaki. Apa pasal semua lelaki? Kan? Cuba cerita sikit. Mungkin sebab saya fikir kerja kotor kan. Jadi kerja yang kotor semua lelaki lah. Kebanyakan orang dia mesej saya, CEO kapal, saya perempuan, saya berminat, saya ni lasak, jadi boleh kau terangkan kat diorang? Okey, for your information korang yang tengah tengok ni kan, saya kerja dekat MMSC, ada perempuan jadi fitter. Bang, perempuan tau jadi fitter. Steady je. Berkicap steady je pasang pipe 42 inci. 42 inci lagi besar saya bilik ni. TV ni 42 inci bang. Jadi korang bayangkan. TV ni 40 inci. TV ni 40 inci. 40 inci kau bayang. Kalau 42 besar sikit lagi. Ini diameter diameter. Jadi korang bayangkan lah besar mana pipe tu. Dan seorang wanita, perempuan. Bayi saya time tu 22 tahun. Jadi tak ada apa yang mustahil lah. Wanita boleh juga jadi fitter. Dia nak atau tak nak je bang. Cerita dia. Tapi kerja dia kotor tadi abang cakap. Sebab perempuan tu memang lasak cerita dia. Dia nak atau tak nak. Perempuan tu memang dia tahu kudrat dia macam mana. For the starting, perempuan macam saya dulu kerja, perempuan tu dia buat pipe kecil lah. Dia tampilkan diri dia untuk dia bagi tahu dekat our foreman. Dia tampilkan diri, foreman, saya nak buat pipe besar. Saya cemburu dengan budak lelaki sebab budak lelaki boleh buat pipe besar. So dia cabarkan diri dia untuk buat pipe besar. Sekelepuk foreman bagi pipe dia. Dia buat. Berjaya. Yes, dalam tak masa ada leaking, tak ada bocor. Dalam masa 2 jam. Tak ada hal. Pipe besar 40 inci. This is inspiration story, gang. Banyak lagi kita nak cerita dengan Abang Boy selepas ni. Tadi kita dah dengar Abang Boy bukan sebarang abang. Abang dari pada orang Melaka ni. Dia cakap dia daripada SPM. Walaupun dia mempunyai 4A dekat dalam SPM dia, tetapi dia memilih untuk bergerak dekat dalam industri offshore ni sebagai seorang helper dulu. Yes. Jadi kalau korang tanya helper tu apa, tadi saya dah terangkan. Helper tu pendek kata macai lah. Ataupun pekerja arahan, mengikut arahan saja. Assist as require. Dan kita akan tanya lagi selepas tu dia jadi fitter, apa pula cabaran dia dalam kerja industri sebagai seorang fitter ni selama bertahun ni. Kita jumpa lagi We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja bersama MISA Podcast. Subscribe, jangan tak subscribe. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita, geng. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti Boset,
safety medical dan juga advanced firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Pumpang CEO kapal nak ambil kesempatan dekat sini lah kepada mereka yang nak dapatkan buku Pelaut Melayan ni, buku hasil penulisan saya tau. Dan saya nak beritahu, ini bukan podcast saya pun, tetapi MISA Podcast kita nak bawa korang We Create Industry Expert. Jadi korang DM saya dan juga korang boleh message dalam TikTok untuk dapatkan buku ni. Sebab apa? Buku ni satu-satunya buku yang saya bawakan daripada tengah laut ke bumi Malaysia. Abang, hari ni aku nak beritahu korang, Handara Oppa. Kita bukan bersama dengan Korea ataupun artis-artis Korea, tetapi bersama dengan Abang Boy kita. Tepuk tangan ni sekali, geng. Abang Boy. Sebenarnya Abang Boy, saya nak tanya sikit lah. Cabaran Abang Boy selaku abang nampak muda, jambu, muda. Memang nampak pun tengok, budak ni, budak baru keluar you kot. Diorang macam mana perspektif orang terhadap abang? Mereka respect abang ke? Sebab kadang-kadang bang, saya cerita, saya ni dulu orang tak tahu saya chief engineer. Sebab nampak saya macam helper je. Tapi bila saya kata I'm the chief engineer, baru dia nak ulur tangan. Saya kata I don't have time on your hand. Saya cakap macam tu. Aku pula kerek dengan dia kan. Jadi apa pendapat abang macam mula-mula masuk dan cabaran masa mula-mula masuk dalam industri offshore ni? Kena bagi tahu dekat dia orang supaya makcik-makcik dan angka-angka tak tertipu. Anak kerja offshore tapi kerja helper. Boleh. Ada masa awal-awal saya masuk, pandangan orang terhadap saya tu agak rendah lah sebab saya budak baru kan. Okey. Itu biasalah. Mana-mana pun. Knowledgement yang saya dapat pun tak seberapa daripada saya bawa MISA dengan anak aku. It's a different level. When you study and you bring theory and to work is a different thing. Betul. So bila saya kerja, awal-awal saya macam budak baru lahir kita tak tahu apa benda ni. Baru nak belajar bercakap, baru nak belajar baca. Yalah, so kadang-kadang sepandang pun kita tak tahu berapa saiz dia. So bila awal-awal tu diorang memang pandang kita downgrade lah. Macam kita ni titik yang paling rendah lah di pandang kita. So it takes a while untuk kita improve diri kita. Tapi ada tak pernah diorang suruh buat pekerjaan yang mereka-mereka lah, senior-senior ni yang dah otai-otai ni, suruh membuat kerja yang tak sepatutnya? Seperti, bro, pergi ambil kasut aku bro. Pernah guys. Pernah. Tapi benda tu bagi saya benda tu adalah macam aku tahu benda ni akan datang, dia ada lebih baik. So tak apa, aku ikut je cakap dia. Dia nak apa, dia contoh, pernah tahu bang, saya kena dia minta tolong saya ambil sapu sampah. Saya ni helper, jadi dia suruh saya ambil penyapu. Dia suruh saya sapu sampah. Dia suruh saya sapu satu warehouse tu. Kira kita buat fabrication. Satu warehouse tu saya kena sapu. Padahal berapa besar warehouse tu? Satu padang bola? Lebih kurang satu padang bola. Yes. Kita kena beritahu satu warehouse. Warehouse tu macam kecil, workshop Pak Ahmad bawa ceri pokok ceri kan. Orang ingat macam tu. MMHC besar. MMHC ni adalah antara dry dock yang terbesar dekat Asia Tenggara. Buat pengetahuan korang, Asia Tenggara. So MMHC dekat Malaysia ni adalah salah satu. Sebenarnya mereka nak pecah rekod tau, Abang Boy. Dia nak buat dekat Tanjung Agas di bawah pentadbiran Tun Datuk Seri Najib. Tetapi benda tu terhenti seketika, mungkin kerana faktor ekonomi lah. Tapi kita doakan yang baik-baik lah. Moga Tanjung Agas punya dry dock ni akan dibuat lebih besar. Dan kita dapat mengongka bahasa Melayu kau, mengongka industri repair ni. Sebab peluang pekerjaan dijanjikan dekat situ. Dan saya nak tahu berkenaan dengan Abang Boy, selain fitter, abang bila dah masuk ke dalam MMHE dan abang dah nampak pekerjaan dengan fitter ni, apa pula persepsi abang? Aku boleh cubalah career ni. Career ni adalah, abang nampak dah networking tu? Boleh cerita sikit bang? Waktu saya, supaya adik-adik kat luar tu tahu. Waktu saya dinaikkan sebagai fitter, saya ada pernah sedetik saya terfikir, aku dah macam malas pula nak jadi fitter. Sebab MMHE abang nampak banyak kapal. Kapal satu. And then saya tertarik dengan jadi seorang Kelasi kapal? Bukan, welding inspector. Welding inspector, gaji besar baik. Lagi-lagi welding underwater. Yes, betul. Underwater memang susah sikit lah dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab peluang kerja dia tak banyak.
Dan diorang banyak guna tenaga mahir luar. Tapi saya nak bagi tahu, underwater welder ni pun sebenarnya Malaysia dah ada. Cuma korang kena pandai cari lubang. Dekat mana lubang tu? Korang subscribe dulu kan. Jangan tak super yang korang tak subscribe, memang aku tak bagi tahu korang kerja kat mana. Kan? Aku nak bagi tahu korang nanti dekat ujung rancangan nanti. Okey, terus sambung bang. Pasal underwater welder. Pasal welding inspector ni. Okey, waktu saya terfikir tu, masa saya tengah pasang pipe lah bang. Okey. So saya terfikir, aku ni hari-hari kerja kotor. So kita coverall kita kotor kan. Betul. Jadi saya ada nampak Inilah coverall, salah satunya coverall bersih untuk masuk TV kan. Ya betul. Tadi dia cakap dengan saya. Betul. Ini paling bersih lah setakat ni. Saya faham. Jadi masa saya pasang pipe tu, saya pandang seorang 3.1 welding inspector yang tengah inspect saya punya piping, fitting piping. So saya Abang Melayu ni, Abang Melayu lah. Orang Melayu kita. Okay. So saya beranikan diri, tampilkan diri pada dia. Saya kata brother tu nama dia Abang Usup lah. Abang Usup. Aku kenal Abang Usup. Hello Abang Usup, MMHC. Okey, teruskan. So Abang Usup ni seorang welding inspector C-sweep lah. So verify C-sweep. So saya jumpa dia. Apa saya dia cakap? Bang, saya nak jadi macam abang welding inspector. Kira QC lah, QC. Dia tepuk saya. Dia kata, boy, kau cari pengalaman sebagai seorang fitter. Sebab bila jadi seorang fitter, kau dah jadi seorang, nanti bila dah ambil test C-Suite 3.1 ke 3.0, gaji dia, kalau korang Google sekarang, saya boleh cakap memang worth it. Boleh pergi balik haji ya bawa mak korang. Itu cerita dia. Tapi ada ramai anak-anak buah yang DM saya, follower saya kat TikTok. Dia DM saya, dia kata, Siok Kapal, saya ada welding level 3, level 2. Saya tak tahu tau, sebab saya bagian engineer. Kita orang tak tahu. Saya memang tak tahu pasal level 1, level 2, level 3. And jadi saya nak tanya pada Abang Boy, level 1, level 2, level 3 welding ni boleh jadi pegawai atau bergaji ribu-ribuan? Boleh sangat-sangat. Sebab kalau korang nak tahu, kalau korang nak jadi welding inspector 3.0 ke 3.1 ke 3.2, korang ada sijil macam 1G, 2G sampai 6G, tak kisahlah. Jangan 0.5G geng. Benda tu nanti akta 380A. Jangan. Okey. So kalau contoh 1G, contohlah 36B silap. Itu dah lain lah. 39B. Kalau contoh korang ambil SMAW is shield metal arc welding lah. Makna contoh welding SMAW tu TIG makna golek macam biasa lah. TIG je saya belajar bang. TIG dengan plasma je saya belajar. Plasma pun boleh jadi welding inspector. Sebab dengan sijil yang korang ada, tak kisahlah korang ambil IKBM memang, yang ILP So korang ambil daripada situ, korang nak jadi welding inspector is no problem, because that is one bonus lah. Misa ada tak pasal welding ke terus masuk fitter dulu? Masa awal dia ada fitter piping, dia ajar basic sebab dulu. memang ada schedule basic learning untuk kau buat welding. Yes betul. Tapi kalau korang nak jadi lebih pakar, ambil CJ tak ada masalah. Ambil CJ lah Macam saya punya plan untuk ongoing afterwards, saya akan fikir untuk macam, okay, aku nak jadi fitter at least 3 years. After 3 years, tutup buku fitter, open new book as C-Sweep welding inspector. Saya terdetik satu soalan. Sekarang ni diorang cakap, dia ni CEO kapal yang pumpang dengan opa Korea ni. Aku nak tahu macam mana nak masuk dalam industri perkapalan dan offshore ni. Kenalah belajar dah. Beli buku pelaut Melaya lah kalau kau nak tahu. Itu dia cerita dia betul. Bukan, dekat dalam buku ni dia banyak cerita pasal pengalaman saya lah. Okay. Tapi saya nak tahu daripada abang opa Korea ni, macam mana abang lepas Misa ni, yelah dia kerja kontrak. Lepas habis kontrak, mungkin kau terputus talian hidup. Jadi kau mesti kena cari company lain. Macam mana abang kena terus survive mencari company lain untuk sehingga abang berada kat tahap sekarang ni? Okay. Tahun depan dah 24. Jadi abang dah kira 2-3 tahun dah dalam industri ni. Basically, bila kerja oil and gas, connection confirm ramai. Kabel mesti ada, confirm ni. Tapi sebab kita tak boleh share lah dekat sini. Kita tak boleh lah. Kalau nak share, kenalah subscribe betul. Kena subscribe lah. Satu subscribe. Kedua, korang follow pun tak. Lepas tu DM saya, Siok Kapal, boleh bagi kontak crewing tak? Musibat kau. Kau ingat apa? Aku adik kau. Aku dah belayar 23 tahun. Ada bang, abang boy. Satu orang ni follower saya, DM saya, Siok Kapal, boleh bagi kontak crewing tak? Dia ingat aku ni kawan-kawan dia. Saya cakap, jika korang nak, korang kena bagi saya satu value. Contoh macam dia, si brother boy ni, dia datang, dia sendiri masuk podcast, dia sendiri cerita pengalaman dia ada value. Bila dia tanya saya rasa tak agak-agak nak bagi. Aku ada je handphone dekat tangan saya boleh bagi, tak ada masalah. Sebab dia menunjukkan value-value. Ini aku tak kenal pun, kau pun tak. Lepas tu tiba-tiba engkau datang minta macam-macam.
Tapi tak apa. Saya nak kena bagi tahu korang. Dekat MISA bila korang dah masuk kerja, korang dah belajar, diorang telah serapkan korang ke dalam kerja, boy. Lepas habis kerja tu, korang dah ada networking, korang boleh terus mencari kerja darat. Macam hari tu saya ada jumpa seorang ni, Abang Zaki. Dia kata dia masuk kerja laut, lepas tu dia tak berapa gemar laut sangat sebab kena tinggal keluarga apa semua. Lepas tu dia baru minta kerja darat. So kalau kerja dekat MISA ni, boleh jugalah kerja darat. Boleh, tak ada masalah. Sebab networking besar bang kita. Oil and gas bukan benda yang kecil. So networking besar. Boleh kerja kat luar negara tak? Boleh, tak ada masalah. Kita kena beritahu kat diorang bang. Saya punya saudara daripada MMAC saingan saya, alhamdulillah sekarang kat Sembawang. Sembawang tu kan Singapura. Tu buka peta besar cari kat Singapura. Kadang-kadang budak kita semua nak spoon feed. Yes. Okey, abang kenapa tak memilih untuk bekerja luar negara? Satu sebab based on family lah. Saya punya ibu lah paling penting, mama saya. Saya fikir pasal dia. Tapi ada sekali saya ayah garang lah. Ayah saya memang strict. Aku dah agak dah. Sebab kalau anak lelaki sayang mak, artinya ayah dia garang kan. Ayah memang strict lah. Sebab bapak saya garang kan. Sebab tu saya sayang mak saya kan. Sebab saya akan protect supaya bapak saya tak apa-apakan mak saya. Betul. Macam tu. Betul. Okey kan, kita dah sembang banyak berkenaan dengan oil and gas ni. Dan korang pun dah tahu macam mana Abang Boy bekerja dari seorang fitter. Dia kata baju yang paling bersih dia ada ni lah. Ni, korang tengok betul-betul baju yang paling bersih. Jadi saya tak nak cakap banyak. Korang pun boleh tengok gambar-gambar saya dekat dalam ni. Semua gambar-gambar yang original yang saya tunjuk selama saya belayar. Dan memang pakaian kami dalam oil and gas memang kotor dan bukan seperti yang korang tengok sekarang. Indah rupa daripada. Anak kerja apa? Anak kerja offshore. Kita jumpa selepas ni. We Click Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Assalamualaikum. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah. MISA dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, laju lah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada. Cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera, cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang, ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu dan ambil masa lama juga lah. Kami budak Gen Z. Okay guys, stop. Ini bukan kisah pasal opa Korea ataupun budak Gen Z. Kita bersama dengan Abang Boy kita, seorang fitter daripada SPM saja. Dia dah menceburkan diri. Bang, saya tadi lupa nak tanya, selama abang kerja ni dalam 2-3 tahun ni, saya nak tahu supaya trigger anak-anak muda, berapa gaji yang abang dapat sebagai seorang fitter? Daripada helper ni kita tak nak tahulah, sebab gaji tadi hari tu Abang Zaki cakap dah RM10, RM20 sejam. Tapi macam mana dengan abang pula? Sebab syarikat berbeza-beza. Gaji Malaysia ke gaji kat Sebulan Singapura ni? pada abang. Okey, kat Malaysia sebulan saya boleh dapat RM6,000 ke RM7,000. RM7,000. Macam mana pengalaman abang pergi Sembawang pula? Okey, seminggu saya dapat RM15,000. Boleh dengar macam tu? Seminggu RM15,000 guys. Boleh percaya? Jadi boleh pergi haji balik hari, bawa mak sekali. Saya lepas saya habis hari Ahad tu, Monday saya balik Melaka, saya bawa mak saya pergi kedai emas. Ambil kau, bawa kedai emas guys. Satu benda yang boom. Sebab tadi tu saya pun terperanjat. Saya tengok, okey, sebab seminggu kita kerja kat Singapura, memang it's very tough lah. We as foreigner, pergi ke negara orang. So memang kita orang pandang sini sikit Yeah, kita bang macam foreigner bang. Kalau tapi kita kita layan Bangla macam babu, kita masuk Singapura mesti dia kena layan babunya. Tapi betul lah. Saya kerja kat Brunei pun, kenapa orang Brunei pandang kita macam orang Indon je. Dan kita pun pandang orang Bangla macam Bangla macam tu lah. Jadi balik air kat kita balik lah. Sebenarnya saya setuju lah tu. Tapi macam mana kau rasa best tak kerja dekat Singapura dengan kerja dekat Malaysia? Mana yang kau
Hujan emas di negeri orang. Cerita. Singapore yang last saya kerja kat Sembawang as 1 week punya fitter, it's a very urgent job. Okay, dia pasal pipeline bocor. Okay. So dia memerlukan manpower yang 10 orang. 10 orang daripada negeri berbeza-beza. And yang daripada Singapore pun 2 orang je. Itu pun yang agak berani lah. Sebab itu barang memang padatnya. So masa saya pergi tu as one of paling muda lah. Saya dengan kawan saya 2 orang. So kita pergi as kita nak cuba kan Singapore. Apa rasa angin Singapore, nak terjasa juga. So kita pergi bekerja under. Tapi masa tu kau duduk Melaka kan, kau kerja MMHE, dah dapat dah angin-angin, kau boleh nampak Sembawang dari situ. Betul. So kau pernah terfikir tak, sorry aku nak kerja sana lah? Pernah. Itulah sebab yang trigger nak pergi sana tu. Yes, sebab kita dapat kabel. Syarikat Malaysia? Syarikat Malaysia kita dapat kabel. Dapat kabel. Pasang kabel geng. Ini bukan kabel Anwar Ibrahim, tetapi kabel 440 bawah tanah underwater welder. Okey, teruskan bang. So kita dapat kerja dapat kerja dekat Sembawang. Kita tanya berapa lama. So hati saya nak sebulan. Alright. Tapi kita dapat seminggu. So seminggu tu kita tanya berapa rate. So seminggu 16,000, 15,000. Seminggu 15,000. Seminggu 15,000. 15,800 berapa ringgit tak saya bawa balik. Itu tahun 2000. Last year. Last year meletup je tu kan. Last year. So saya time tu currency kita time tu tengah okey lah, sebab yang pegang Anwar Ibrahim kan. So time tu kita currency pun agak sedap lah. Ya. So saya time tu tanya berapa rate. So sejam kalau saya kat Malaysia, sejam saya punya gaji RM17. Kalau di Malaysia convert Singapore, kalau Singapore punya 1 jam saya adalah RM28. RM30 sorry. So saya macam agak padat lah, kira gaji tu memang sedap lah. Siap saya belasan OT kan. So kita betul. we work from 8 o'clock 8 pagi sampai, tak silap saya, pernah saya kerja 1 week tu ada 1-2 hari tu saya kerja sampai pukul 4 pagi. So kita macam ini memang meletup punya gaji aku ni. So masa kita dapat gaji tu on Sunday, memang Sunday pagi, kita dapat gaji dia bagi on Singapore dollar lah. Sing dollar. Masa tu dah 3.0 lah kan. Betul so lah. Dia bagi Singapore dollar. And then sama kita work on Saturday Sunday. Dia bukan bayar gaji yang normal rate, tapi yang overtime rate. Tu yang best. That's why masa 1 week saya kerja demam. Demam hari Rabu tu saya paksa kat bayar saya kerja. Kerja apa yang buat sampai 15,000 tu? Sebagai fitter lah. Fitter? Pemasangan pipe. Pemasangan pipe pasang pipe bodoh. Okey, dia orang pasang pipe dekat Sembawang Shipyard ni, Singapore ni. Lepas tu dia orang bawa pergi mana? Bawa ke offshore. Naik kapal lah? Yes. Naik ke modul. Okey, sekarang korang kena faham lah. Jadi sebelum sesuatu benda di-arrangekan ke offshore, jadi korang akan buat dekat yard dulu dan hantar ke pelabuhan. Itu cerita dia fabrication. Fabrication. Yes. So faham lah. Dalam industri oil and gas ni bukan sekadar jadi captain, chief engineer ataupun penggali minyak ataupun driller, tetapi ada juga cabang-cabang kerja yang korang boleh dapat dan selongkar dekat dalam Misa dan juga dalam podcast ni. Dengan siapa lagi korang rasa CEO Kapal nak panggil untuk episod yang akan datang, korang boleh komen dekat bawah geng, supaya saya boleh panggil. Jangan lupa lah subscribe, bukan kena bayar pun. Okey, tanpa basa-basi, hari ni kita nak tanya sendiri. Walaupun abang ni macam opa Korea, tetapi kita nak tanya abang, selama abang kerja, abang cakap abang kerja kat Singapore, abang kerja dekat shipyard. Saya nak bagi tahu korang, MMHE, Malaysia Heavy Industry, Malaysia Marine Heavy Marine Heavy Engineering. Zaman saya MSc, Malaysian Heavy Engineering. Sekarang ditambah MMHE. MMHE ni adalah salah satu dry dock yang ataupun tempat repair kapal yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kebesaran kebesaran pula. Kebesaran memang yang ilahi lah kan. Yang dia punya luas dia ni nak cakap beberapa hektar. Saya kata dengar besar. Bang, saya pernah ada experience bang. Saya pukul 8 sampai punch card. Lepas tu dia kata kau pergi dekat hujung sekali, dock yang hujung sekali. Saya jalan-jalan dah pukul 10 tea break bang. Betul. Sebab jauhnya bang. Saya nak tanya, apa pengalaman berharga abang dekat dalam dock tu? Okey, saya masa saya kerja kat Johor, rumah saya dengan tempat kerja MMHE 5 minit. Tapi kena faham, saya naik kereta, saya bukan naik motor. So
dia akan drag masa yang sangat lama dengan jam dekat Pasir Gudang. So siapa yang duduk Johor tu tahu lah Pasir Gudang tu macam memang jalan. Memang jam, pagi jam. Yes. So saya parking kereta, saya estimate saya sampai parking lot parking dengan tempat kerja bapak jauh department saya. So Aku dah agak lah dah. So kena parking kat luar. parking kat luar. Dalam yard kau tak boleh masuk kereta. Yes. So yang boleh masuk kita yang orang besar lah, orang tinggi, pangkat tinggi. Selek betul, setan. So saya parking kereta, saya estimate at least pukul 7.30 aku dah sampai. Sebab nak beli sarapan lagi, ya, betul. makanan. Ada kantin ada. Yes. So bila saya sampai, paling awal saya dapat sampai pukul 7 lah. Paling cepat paling lambat 7.30. So 7.30 tu saya dah kira lambat sebab MMHC very strict. Betul. 7.50 gate dia tutup. So kalau kita lambat, kita orang cakap balik lah. Betul. So saya sampai 7.30, saya akan rasa macam aku dah lambat, padahal kita dah on time kita nak beli makanan, kita nak beli air kan. So kita terus boleh jalan pergi kerja. Tapi kena faham, sampai 7.30 bukan tepat-tepat tau, kira boleh sampai department. Saya pernah sekali jalan kaki daripada 7.30, saya balik saya sampai dekat saya punya department around 8.20. Bang, nak tanya, bekerja dekat dalam MMHC ni pakai agensi ke? Dia ada banyak kontraktor lah. Contoh sekarang Misa dah hantar abang dekat satu agensi, abang dah bekerja dengan dia. Projek dah habis. Abang pergi kat mana-mana dalam MMHC ni, ada banyak agensi ke? Ada banyak. Ada banyak. Okey. So MMHC ni macam satu himpunan tempat untuk orang mencari kerja. Dia induk. Mother. So ada banyak lah son daughter ni semua. Yes, betul. Okey. Kira saya, kalau contoh saya dah habis MMHC, kita adalah beberapa kontak. Tak boleh dalam Pasir Gudang tu boleh jalan kaki je kan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada kenderaan lain lah. Seperti motor memang tak ada. Motor untuk orang yang untuk pengetahuan CEO, MMHC terbagi pada dua manusia lah. Satu baju hijau. Baju hijau adalah their own workers lah. Malaysia Marine Heavy Engineering. Baju hijau. Baju merah pula macam saya adalah kontraktor. So kontraktor ni dia punya lumrah tak sebetua baju hijau. Baju hijau boleh bawa motor. Jadi yang kontraktor ni pakai apa? Basikal macam mana? Boleh beli daripada luar boleh. Tapi mostly dia punya strict tu memang, dia punya rule memang strict bang. Basikal dekat luar dalam RM200 satu biji. Ya, betul. So boleh masuk. Ke dekat dalam ada kedai basikal ke? Tak ada kedai basikal. Dia macam ni bang, konsep macam ni. Contoh saya nak beli basikal daripada luar boleh, tak ada masalah. Saya kena ada proof, evidence, receipt and so on. Saya kena buat dia punya stamping, dia punya dia ada satu cable tie warna orange tu. That is very difficult. Nasib baik tak ada nombor plate kau. So dia punya benda tu membuatkan buang masa. Nak dapatkan dia punya pass tu very lama. Supaya basikal kita tiada kecurian kot. Yes, dalam betul. tu. Satu kecurian, dua untuk verify yang ini adalah basikal yang di-verify oleh MMHC. Tapi ke bang, dekat dalam MMHC ataupun dekat sepanjang abang kerja, ada kisah seram tak bang? Kisah seram ada dekat Sembawang tu ke? Sebab kawan-kawan saya banyak dekat shipyard Sembawang, Singapura. Kepada orang Singapura jangan marah lah, tetapi ini kisah-kisah yang kita nak kongsi daripada kisah benar. Tiada unsur untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Tapi apa cerita abang untuk kali ni berkenaan dengan kisah seram daripada abang punya pengalaman ke? Abang boy? Sebelum saya nak cerita benda seram ni, saya nak cerita benda lawak sikit lah. Pasal buat basikal tadi. Untuk pengetahuan korang, basikal dari MMHC sangat mahal. Saya saya jual orang beli basikal dekat kedai macam kedai Akek RM200 baru RM200. Dekat MMHC orang sanggup beli RM500 bawah. Gila lah. Basikal makcik jago tu RM500. Kenapa mahal bang? It's very valuable. Benda tu emas. Sebab apa jadi mahal tu? Sebab kita nak pergi tempat destinasi kita jauh. Yalah betul lah. Sebab tadi saya cakap, saya pagi kena gerak ke dry dock hujung tu. Saya gerak-gerak dah pukul 10 dah. 2 jam tak sedar aku jalan. Lepas tu dia kata tea break dulu. Lepas ni 10.30 baru start kerja. Dah kena maki dah masa tu sebab dah terlambat. So memang jauh. Sebab sini memang padang jelak, padang ketuk kuku lah. Kau tengok sana. Memang orang tak dengar lah sana. Jauh. Besar. And then orang sanggup bang curi basikal because of they want
to go another distance kan. Macam mana kalau kes curi kat dalam MMC tu? Dia akan ada polis bantuan kan? Dia ada polis bantuan. Okay, mostly pisang lah kau guys. Mostly memang pisang lah. Mostly basikal, kalau macam saya dulu sebelum saya beli basikal, saya ikut luck saya nampak basikal tak berantai, condition baik, okay jalan. Itulah paling luck. Kalau tak ada, saya pernah beli basikal dalam tu, saya beli 100.5. Saya kira ada untung lah, 500 lebih jual. Spare part okay, untuk talking about spare part, rantai sprocket dia, dia punya rim and dia punya tube, tu asing. Itu orang luar yang bawa masuk. Dekat sini sah si orang kapal nak cakap dia orang Cina kan. RM100 dia buat untung RM500. Okey bang, kita nak dengar kisah seram Abang Boy. Okey, kisah seram ni berlaku pada last year, regarding about ada 2. Okey. Tapi saya cerita yang normal lah. Normal about one fitter ni, saya punya kawan. Dia kerja fitter piping lah. Baik. Okay, so dia fitting piping. So piping dekat dalam yard lah. Dalam yard. Dekat dalam fabrication. Hardware. Okay. Okay, so dalam masa dia tengah buat fabrication, around 8:30, 9:30 macam tu kan. Okay, dia punya helper pergi toilet. Baik. So dia tak tahu helper dia pergi toilet. Okay. Dia minta helper dia spana. Spana tu sampai ke dia. Tapi bila dia panggil tak nyaut. Ini pukul berapa ni? Ini around 9:30, 8:30 macam tu. Malam? Yes. Oh, korang kerja sampai malam Yes. Pernah kita kerja OT sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Benda tu memang sebab PTW ni. Dekat yard tu akan ada orang mengganggu macam tu. Tapi dia tak ganggu lah, dia tolong ulur spana je lah. Dia macam contoh, ini spana, dia kat dalam tengah ni, benda tu sampai belakang, dia ambil, lepas tu dia panggil, Sob mana kau? Dia keluar, orang tak ada. Kawasan dia tu tak ada orang. Ui, gila. Spana sampai belakang dia. Itu yang best. Jadi bila saya dengar cerita tu, saya tanya dia, what happened after that? Dia balik, after few days macam tu, member dah terus kaput. Gone lah, bye-bye lah. Maksud kaput tu? Meninggal. Uish. Sebab dia in shock. Dia punya darah tekanan tu tak stabil lah. Sebab benda tu meninggal? Wow. Sebab terima spana daripada makhluk. Nasib baik dia tak terima duit raya kan. Dapat duit raya saya pun saya sanggup. Masalahnya meninggal Tu yang benda tu real life lah. Saya dengar dekat tu. Itu yang standard life lah. Itu standard life. Itu standard. Ada lagi apa kata kau bang? Ini kisah Kasawari CCS buat jaket time tu. Okay, so ada apa tu buat jaket? Dia punya kira structure bawah. Dia punya tapak. Jaket ke jacket? Jaket okay. So dia punya jaket bawah tu, so ada team scaffolding. Dia buat structure lah. Yes. So as you all know, scaffolding is a very dangerous scaffolding. Team Scaffolding ni dia akan lipat besi ni sampai jadi tangga. Yes. Tangga-tangga bukan ke pintu bahagia, itu helicat. Tapi ni tangga-tangga ke pintu, bukan neraka, tetapi tangga untuk korang buat kerja ke atas-atas ni lah. Untuk senangkan orang lah, mostly. Okay, teruskan bang. Okay, so one day this foreigner Bangladesh ni, dia ada buat kesilapan whereby is 100 feet above. Dia 100 feet above. 1000 kaki. Tinggi lah, memang tinggi. 100 kaki. 100 kaki bersamaan dengan 30 meter. Okey, 30 meter bersamaan dengan satu tiang lampu korang. Jarak satu tiang lampu ke satu tiang lampu 30 meter. Okey, korang dapat. Teruskan bang. Okey, so tapi ni above bang, jaket bang. Jadi kita tak nampak lah. Kita tak tahu jarak. Memang tinggi lah. Memang tinggi lah. Saya boleh cakap memang tinggi. Okey. Saya boleh estimate dalam bang, tiang lampu tu bang, sebab dia mendatar je. Kalau dia letak macam ni menegak bang, memang jarak tinggi gila tu. So saya boleh estimate jarak dia dalam 8 tingkat tinggi bangunan. Jarak daripada dia dengan ke tanah adalah dalam 18 tingkat lah. Kita estimate 18 tingkat Okay. Semalam saya pergi hospital, tengok pakcik saya, dia duduk tingkat 8. Aku tengok orang macam semut. Kecil. Kecil orang. So dia adalah scaffolder, tapi sayangnya dia tak ada permit yang sah. Contoh scaffolder kita ada level A1, A2 yang saya tahulah. So dia punya tu adalah yang normalnya. Tapi mungkin sebab dia tak mungkin dia tak tahu kot kan. Jadi dia ada buat satu mistake whereby dia actually dia terjatuh. Sebab bukan scaffolding besi tu jatuh dia jatuh. Okey, dia jatuh. Dia pakai harness tak? Harness pakai, tapi
bila dia nak latch on tu dia slip. Allah. So dia jatuh daripada jarak yang sangat tinggi. And benda tu dia berlaku around 9:30 10 something lah. Malam. Pagi. Ken, kalau dekat yard, dekat dry dock tu, kalau setiap kali korang nak mula kerja, korang akan ada nyanyi-nyanyi lagu dulu untuk exercise, betul lah, macam Korea kan. Lepas tu baru korang akan buat kerja. Masa tu 9:30 dah ni dah. After toolbox after toolbox talk. After toolbox meeting. Toolbox meeting tu kita terus buat kerja. Lepas tu tempat tu ada berantu tak? Adalah gangguan-gangguan. Adalah sikit lah, tapi ada bayar. Tak adalah bang. Tapi bang, dekat dry dock bang, sebelum aku nak menyelit bang, dekat dry dock masa saya bekerja kat Pasir Gudang tu pun bukan nak menakutkan atau memburukkan MSC Pasir Gudang, tak. Itu adalah tempat belajar baik dan saya belajar kat situ. Ada saya punya diver satu tersepit dekat dock nombor 1 tu. Sebab mungkin ada masalah teknikal yang saya tak tahu, yang saya tak, dan saya rasa kalau saya tahu saya tak cerita lah kat sini. Demi menjaga sensitiviti individu dan juga beberapa syarikat. So dekat sini kita nampak lah bang, bukan cerita abang je yang menarik. Cerita-cerita sepanjang abang punya career ni, ada juga kisah seram, ada juga kisah kena halau daripada rumah, ada juga kisah tak sangka tak ada awet dekat dalam offshore. So bang, jadi kepada mereka-mereka, abang ada sepatah dua kata tak kalau mereka yang berminat nak menceburkan diri dalam bidang offshore dan oil and gas ni? Okey, kepada saya utamakan kepada family dulu lah. Okey. Kepada family-family yang ingin hantar anak-anak awak, anak-anak anda, bagi saya is a very good investment lah untuk anak for their own future. Baik. Because you never know in the future what could happen lah. Apa yang boleh berlaku lah. Because macam saya, family saya did a very good decision. Baik. For my dad, dia dah raise saya sebagai seorang anak yang baik lah. Baik. So saya tak pernah nafikan yang ayah saya, even though my father is very strict, kepada parents yang ada niat nak hantar anak untuk oil and gas, tak kira lah deck rating ke, pipe rigger fitter ke atau anything, just go ahead. Because for me, MISA tak ada scam. MISA bukan scam bagi korang yang nak tahu. MISA, Malaysian Industry Ship, Malaysia Industry Skill Academy. Bukan scam Dan mereka dah ada sejak tahun 2018, 2019 dan sekarang dah 2005. Kalau dia nak scam, tahun ketiga dah PDRM dah datang cekup dia orang ni dah. Ya, betul. Dan tak ada podcast ni geng. Dan tak ada CEO kapal sebagai duta MISA yang official. That's why saya nak cakap kepada parents yang ingin hantar ke MISA untuk ambil course oil and gas dekat Ranako. For me it's a very good investment. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Because first, mungkin ada parents rasa selesa sebab hantar jauh. Ranako kan dekat Terengganu. So bagi saya it's a very normal thing, but pada hujung-hujung you will see the result. As far am I now, saya jadi manusia yang saya happy sangat. Because dulu kerja kedai makan tak tahu banyak benda, 1,000, 2,000 gaji saya. We're talking about money. Nowadays money is very important. Betul. Tak ada duit tak ada cinggir. Betul. Jadi tak ada cigi-cigi. Tak ada cigi-cigi. Jadi bila kita borak about duit, money is very important. That's why saya masa dihantar ke MISA, dihantar ke Ranako, saya tekad untuk jadi seorang manusia. Itu first. Betul. Nombor dua, pendek kata daripada Abang Boy, no money, no honey. Yes. Jadi kepada anak-anak muda, kepada mereka yang berminat nak dapatkan ataupun korang kena masuk join MISA ni, sebab dekat sini adalah berkenaan untuk korang bekerja dan terus belajar dan terus bekerja dalam industri oil and gas, dan juga ada banyak lagi bang, CJ Kulinari dan sebagainya. CEO kapal nak jemput korang lagi sekali, tolong subscribe kepada mereka yang baru kenal konten ataupun dalam YouTube ni, sebab dekat sini kita mengetengahkan industri expert seperti Abang Boy ni, dan kita akan ceritakan pengalaman dia, macam mana dia bekerja, adakah selamat tak selamat. Guys, kata Piramli, sayang anak tangan-tangankan. Pada mereka yang nak dapatkan, korang lepaskan anak-anak korang supaya mereka hidup berdikari dan menjadi perintis untuk anak bangsa Malaysia ku tanah tercinta. Di sini CEO kapal nak mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pada mereka nak dapatkan buku CEO, teruskan dapat DM saya, sebab buku ni banyak kisah-kisah inspirasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi geng. Assalamualaikum.